is strong character woman. Oh, strong character woman. Strong character. Orang kata dia lah terpaling strong character. Tiba-tiba tewas dengan Amir Haikal. Tiba-tiba dia kahwin lah dengan Amir Haikal. Ah. Sebenarnya video tu viral juga tu lagi tinggi. Strong character tu kan? Strong character woman tu dia punya video lagi tinggi, kecaman dia lebih daripada yang mak mertua punya video ni. Oh ya? Lebih teruk. Rasa dalam 2-3 hari kot sampai dibawalah ke social media lain. So that video, Laila tengah cerita randomly pasal time tu kita dah kenal lah dengan Amir Haikal sebenarnya. Tapi kita bagi tahu orang, time tu dah almost nak krisis ke tunang ke. Tapi Aku pun sudahnya. Saya pun dah jumpa sebelum you kahwin lah. Lepas tu dia membuatkan Laila rasa begitu. So Laila bercakap lah dalam video tu. Laila buatlah video tu. The context of the video was actually perempuan yang ada strong will, yang ada pendapat sendiri, yang bukannya tak boleh ditegur, tapi kalau nak tegur kena ada asasnya. So macam tu, itulah pendapat Laila yang Laila nak bagi tahu. This woman has a strong character. So in order for a man to approach this kind of woman, you have to be smart. You tak boleh lemah. You tak boleh, yalah you je lah betul. Ambil, you menang. Tak boleh. Sebab a woman with that kind of strong will and character, dia nak sebab. Kalau you larang I buat sesuatu, you kena ada sebab you. Tak boleh lah you nak guna sebab I tak suka. Sebab I tak suka you buat macam tu, so you jangan buat macam tu. That's not a valid reason for this kind of woman. Tapi dah dia kata kita ni, macam mana orang misinterpret that message to, kalau perempuan degil, dia kata strong character. Kalau lelaki yang tak nak dengar cakap, dia kata dayus. Dia kata ni pula. Faham tak? Padahal, degil and being strong is different. Degil is just dia memang tak nak dengar.